apa? Aku pergi kedai kek. Boleh lah, kedai dessert tu kan. So aku nampak ni. Korang rasa? Aku excited Dia ada bagi warna kuning dengan warna merah. So malam ni kita akan main color-color. Korang nak join tak? Jom. Sekejap aku buka dulu tau. Kita tengok apa dia bagi. Nama dia Paint Your Own Cookies. Dia bagi Hello Kitty 2 ketul. Lepas tu dia ada bagi warna kuning dengan warna merah. Ini pun biskut. So nanti kita lorek dengan air kat atas tu. Lepas tu kita warna. Okay. So dengan bakat yang tak seberapa ada, kita try dulu satu. Kita try yang ni lah. Kita try yang ni dulu. Yang ini kita try. Alright, kita buka ni. Lepas tu kita ambil air. Kalau gelap. Gelap Kenapa gelap Sekejap kita adjust kamera sikit. So kita guna air mineral je. Ni kita buka ni. Macam terpotong kepala aku. Macam tu. Okay. Ni buka. Mana aku nak letak? Ni pun cookies. Boleh makan. Cukup ke warna ni? Adik ni tipu aku ke? Ni try, okay. Kita ada warna kuning dan merah. And then, weh, kenapa gelap? Gigi kan? Dah tua-tua. Ni jangan pecah. Risau pecah. Jangan pecah. Kita guna plastik ni, kita lapik. So, ni cookies dia. Macam tak? So, kita nak warna macam mana ni? Aku nak buat ribbon dia warna pink. Alah, susah nak buat. Okay. Kita basahkan dulu. Kita basah sampai dia kena ada tisu. So, macam nak warna ni? Kau tengok je lah nanti hasil dia kita tunjuk. Aku nak buat dia punya ni warna pink. Domel. Betul ni tak pekat. Dah lama tak pegang berus. Cat dia kering sangat. Nak campur warna orange sikit. Kau dengar ni. Tengah warna orange sikit. So, dia campur warna orange. Orange pink. So kita cat baju dia warna orange. Sebab aku pakai baju warna orange, kita cat baju dia warna orange. Orang ingat aku saja pakai baju orange. So kita alamak tu cantik. Kalau lecturer aku tengok ni, ai pegang berus dah tak macam budak grafik. Maklumlah puan, dah berkurun tak mewarna. Bagi pekat sikit. Pasal ribbon dia tu kita kena tukar lah bagi matching dengan baju kan. Takkan ribbon pink. Begitu kering, so kita cat balik warna dia punya ribbon lah, mana nampak aku. So dia punya ribbon dia ada orange pink.
Lepas tu baju tu kita buat polka dot. Okey tak? Polka dot pink. Kita kena tunggu dia punya tu kering dulu. So hidung dia should we kita cek hidung dia warna pink. Lepas tu serius. Kita tunggu kejap. Tada! Rasa dia comel tak? Kurang comel tak? Orange. Sama baju saya orange. Okay, satu. Kita buka lagi satu. Yang ni. Ya, aku ni buka-buka pasal aku tak makan. Jadi kita cat. Nak cat semua ke? Kan? Kita cat pink je lah, ribbon dia warna pink. Kita buat pekat gitu. Warna pink. Okay lah kan? Nak pekat sikit sebab Hello Kitty dia macam limited ruang lah kan? Hello Kitty warna putih kan? Dia rajib je buat ni. So kita ada si Orange dan si Pinky. Tada! Yang suka lah macam ni. Comel lain. Tapi sebab dia ada space dia macam limited sikit. So takkan aku nak cat muka dia colourful kan? Comel tak? Comel tak? Comel tak? Nak makan ke? Kau nak aku makan tak? Makan ke? Sayanglah. Aku sebenarnya beli bukan nak makan pun. Tapi sebab kita dah warna. So kalau aku tak makan, siapa nak makan? Oh, pecah. Tak nak, aku nak makan dia dulu. Ini dia cakap boleh makan, ini biskut juga. Cuma dia letak topping warna untuk kita mewarna. So kita rasa kan. Rasa biskut biasa je. Kau nak makan yang mana satu ni? Nak makan yang mana satu? Okay, yang ni Yang ni orange kita simpan dulu sebab dia tak pecah lagi. Yang dah pecah. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kat atas tu rasa gula. Bawah tu rasa cookies. Tapi rasa kering. Kena habiskan ke? Kena. Lewat dah makan.
RM12 untuk 2 cookies. Lepas tu kau kena warna. Lepas tu kau makan. Sekali ngap. Manis. Ini kalau yang seketul. Saya tak nak makan. Sebab awak terlalu manis untuk saya. So, bye.